Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi dalam Cerita Rasa bersama Siti Nurhaliza. Dan seperti biasa, Siti akan berkongsi dengan anda semua 3 resepi masakan untuk kali ini. Jadi apa agaknya resepi Siti? Jom kita tengok. Zara, Aiza, dah siap dah bahan yang Kak Siti minta? Siap, bos. Siap ya? Ada sardin, santan. Tapi tak tahu nak pasti nak buat apa. Tak tahu dah, siap bahan je. Okey, tak apalah. Sebenarnya hari ini Kak Siti nak berkongsi dengan anda resepi sardin masak lemak pada cintanya. Tuan-tuan dan puan-puan, Siti akan beritahu pada anda satu persatu bahan yang Siti gunakan untuk sardin masak lemak pada cintanya. Okey, yang pertama, sardin. Siti gunakan di sini 1 tin besar sardin. Okey, seperti biasa, santan yang kita gunakan, santan yang sihat daripada M&S. Sekotak ya, 1 kotak. Dan juga bahan-bahan yang lain, cili api, serai 3 batang yang dititik, dan juga kunyit hidup. Semua bahan, 2 bahan ni nanti kita akan blend. Cili padi dan juga kunyit hidup kita akan kisar ya. Dan terung pipit, mungkin pernah dengar, mungkin yalah Kak Siti pun kadang-kadang mak-mak kita yang biasa pakai terung pipit ni kan. So specialnya sardin masak lemak, kita ada terung pipit juga untuk dimasukkan dalam masakan. Dan juga bawang besar yang sudah dihiris. Bawang besar ni kita masuk last sekali, dia dah menggelegak. Okey. Dan juga gula serta garam secukup rasa. Nanti kita akan letak sedikit lagi dalam sekali air. Okey, kita masukkan sardin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masak ni kena selawat, bismillah, mesti sedap. Kita masukkan sardin, kita masukkan ni bahan yang kita kisar. Kunyit dengan kunyit dengan cili padi ni. Boleh kecilkan api sikit? Okey. Ke bawah sekali. Masukkan santan. Pekat ke santan dia? Tapi jangan risau, bila santan M&S ni dia tak ada kolesterol. Itu keistimewaan dia. Bagus sangat dia tak gunakan minyak kan? Tak gunakan minyak. Masukkan sikit air, dia ampunkan dia je. Ada setengah orang dia suka kadang-kadang tumis lah kan. Tapi kita bagi masakan yang sihat lah. Kacau sikit ya. Kalau Kak Siti hanya guna santan. Sebab ada setengah Surimah diorang letak susu kan? Betul. Memang sekarang dah jadi trend. Kalau tak nak makan santan tu, setengah santan tu memang yang berlemak betul, yang gunakan susu rendah kolesterol lah. Tapi sekarang dah ada dah yang kolesterol, tanpa kolesterol. Senang, masukkan serai ya. Dan yang terakhir kita masukkan terung pipit. Semua sekali tak? Masuk semua lah sebab tak banyak kan. Okey. Bawang besar kita tunggu bila dah menggelegak nanti baru kita letak Sekarang seperti biasalah, nak menambah perisa masin ke, manis ke, kita letakkan garam. Garam cukup rasa? Ya. Tapi tak boleh nak rasa lah sekarang. Kita kena tunggu berbuka. Agak-agak lah ya. Dan juga gula. Sikit je gula. Okey. Kacau. Okey, kita kena tutup sekejap ya. Sebab nak tunggu dia menggelegak betul-betul. Sementara itu juga, tuan-tuan dan puan-puan jangan ke mana-mana kerana kita akan berjumpa lagi selepas ini. Dah menggelegak pun kita punya masak lemak ni. Sabar. Yang terakhir ni kan, kita kena masukkan bawang besar. Kita masukkan semua Memang kita dah sukat untuk 1 tin sardin besar. Baiklah, kita akan biarkan seketika hingga bahan ni betul-betul masak. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah jangan ke mana-mana. Kita berjumpa lagi selepas ini.